Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Korang kalau datang Sabah, tak sah kalau tak singgah pekan Tamparuli. Tapi berani ke tak nak seberang jambatan paling keras dan paling gegar ni? Inilah dia jambatan gantung Tamparuli. Orang dulu-dulu cakap masa jambatan ni nak dibina zaman British dulu, asyik runtuh je bila banjir. Jadi nak bagi jambatan ni kukuh, diorang kata ada ritual misteri yang mengorbankan seorang gadis cantik bernama Solungkoi untuk dijadikan penunggu jambatan. Spooky kan? Tapi relate lah, itu cerita mitos je. Yang keras sekarang ni cuma lutut korang je masa menyeberang. Dari jauh nampak macam jambatan biasa je kan. Tapi sekali kau langkah, amboi, dia punya goyang tu kalah dangdut, babe. Lagi ramai orang jalan serentak, lagi kuat dia punya goyang dek. Auto luruh jantung. Weh. Sebenarnya, jambatan ikonik yang merentasi Sungai Tuaran ni dah berjasa berpuluh tahun-tahun. Dulu, inilah lebuh raya utama orang kampung nak pergi sekolah, pergi tamu, pasar, pergi kerja. Kalau tak ada jambatan ni, jenuhlah nak kena berenang. Tapi hari ini, dia dah jadi spot pelancongan paling hot kat Sabah. Tempat wajib untuk korang test tahap keberanian. Sambil-sambil acah estetik tangkap gambar OOTD tengah-tengah jambatan. So, korang yang rasa kental tu, bila lagi nak datang sini dan rasa sendiri penangan goyang Tamparuli,